Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk pengajian kitab tauhid kita akan masuk membicarakan bab yang ke-33, iaitu tawakal kepada Allah. Jadi tajuk ni tawakal kepada Allah. Seperti yang kita sedia maklum, istilah tawakal ni sudah menjadi bahasa Melayu kita. Boleh katakan setiap hari kita guna. Dan untuk membicarakan tajuk ini dikemukakan beberapa contoh daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Cumanya ni pada pandangan saya lah, bila saya baca tu, mungkin kita boleh tambah maklumat sebagai mukaddimah untuk lebih kita faham lagi. Sebab kalau kita faham tawakal dengan jelas, insya-Allah mudahlah kita faham tajuk ini. Jadi untuk itu saya ada buat macam rujukan ataupun kita kata lampiran. Sebelum kita baca bab yang ke-33, tawakal kepada Allah, kena rujuk dulu kepada nota itu. Nota itu 3 muka surat. Habis itu baru kita masuk kitab ni. Rasanya semua dapat nota ni. Okay, cuba tengok nota ni. Saya baca nota dulu ni. Nota tu rasanya ada bahagian belakang ni. Pastikan muka surat 1 hingga 3. Sebab kalau dalam kitab ni, kitab kita baca ni, dia terlalu ringkas. Mukaddimah dia tu, dia tidak menyentuh mana ta'rif dan juga termasuk konsep tawakal tu dengan terperinci lah. Jadi mungkin payah juga kita nak faham. Jadi hak ni lebih mudah. Baik, cuba kita tengok. Maksud tawakal mengikut istilah syar'i. Dalam istilah syar'i, tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya setelah melakukan usaha dan sebab-sebab yang mampu dilakukan, dengan penuh keyakinan bahawa Allah sebaik-baik pengatur, pemberi rezeki dan pelindung. Jadi kalau hadirat perhatikan dalam takrif ni, boleh garis lah, boleh garis. Dalam takrif tu ada 3 poin penting yang wajib kita faham untuk supaya kita boleh faham perbincangan tawakal. Dan setiap ayat Quran dan hadis yang disebut dalam kitab ni, kita akan mudah faham. Jadi nota ni dia boleh membantulah. Baik, cuba tengok semula ta'rif tu secara syar'i. Pertama sekali, menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan sepenuhnya. Itu bahagian pertama. Itu bahagian pertama dalam ta'rif. Bahagian kedua, menyerahkan segala urusan setelah melakukan usaha dan sebab-sebab yang mampu dilakukan dengan penuh keyakinan. Maknanya usaha. Itu poin yang kedua. Setelah usaha baru berlaku penyerahan, berlaku kita serah pada Allah selepas usaha, dan juga sebab-sebab yang mampu dilakukan. Yang ketiga, dengan penuh keyakinan bahawa Allah adalah sebaik-baik pengatur, pemberi rezeki dan pelindung. Ni dia ada tu. Atas keyakinan itulah kita akan bincang tu. 3 perkara ni menjadi asas perbincangan kita. Okay, cuba tengok seterusnya. Ana ulas sekali lagi. Tawakal secara syar'i, kita menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita usaha. Maknanya usaha dulu. Mencari sebab-sebab untuk berjaya dulu. Kita buat sebab-sebab tu, barulah serah diri pada Allah. Jadi penyerahan diri kepada Allah setelah kita dengan keyakinan bahawa Allah lah sebaik-baik pengatur, pemberi rezeki dan juga pelindung. Baik. Ini bermaksud tawakal bukanlah penyerahan pasif. Pasif ni maknanya tak ada usaha, semata-mata berserah, tak ada usaha. Contohnya,
kita nak berjaya dalam bawah ni. Sebenarnya hak bawah ni kita akan bincang tu. Ana baca tu. Hak bawah tu dia ada penjelasan. Jadi tawakal itu bukanlah penyerahan secara pasif tanpa usaha. Pasif ni maknanya tanpa ada usaha, serah semata-mata serah begitu saja. Jumuklah. Tidak begitu. Tetapi tawakal ini adalah gabungan. Tanda kegabungan itu antara kalimah penting. Gabungan antara usaha yang bersungguh-sungguh dan kita penyerahan hati yang mutlak pada kuasa Allah. Kita akan serah Tuhan. Jadi tak jadi kerja kita ni, hak kita buat ni, kita telah usaha, kita telah rancang. Jadi tak jadi kita serah Tuhan. Itu makna tawakal. Ayat itulah fa iza azamta fatawakkal. Bila kamu sudah berusaha mencari sebab-sebab berjaya, serah Tuhan lah. Baik. Elemen-elemen penting dalam definisi. Sekarang ni kita nak bincang secara lebih teratur lah. Dalam ta'arif ini menyebutkan tawakal adalah menyerahkan segala urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah yang dipanggil inti tawakal. Asas, prinsip, dasar tawakal. Seseorang hamba yang bertawakal meletakkan pergantungan mutlaknya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, baik urusan dunia maupun akhirat. Dia sedar bahawa tiada satu pun yang bergerak atau berhenti melainkan dengan kehendak dan izin Allah. Dia kena ingat, itu tawakal sebenar. Sebab cerdik setara mana pun, dia tak akan berjaya dalam sesuatu kecuali bila Allah izinkan. Kita serah Tuhan. Ingat tak contoh anda sebut dalam sesi sebelum ni? Anda sebut contoh seorang ni orang Kelantan kita juga. Jak di sekolah lagi berniaga. Dia sebut ada jual jambu di sekolah. Minat nego. Siapa masuk AIA pun ambil business and management lah. Business dan dia pengurusan peniaga. Sampai mereka PhD lah. Bila dia nak praktikkan ilmu tu, dia turun ke medan, turun dalam lapangan lah. Dia buka kedai 3 kali nega mampu kerah semua. Tapi kalau kecek buat nega, dia lah orang paling mana. Dengar teori gini, pengusaha keuangan, cara nak tackle pelanggan, cara macam-macam. Ada ilmu lengkap. Kau PhD lah bidang. Jadi akhir sekali anda sebut dulu. Akhir sekali dia terlibat dalam bahagian konsultan perniagaan. Bui nasihat untuk nego. Boleh pergi mana? Nego tak ada. Akhir sekali dia sebutkan aja ini. Dia kata rupanya rezeki ni kata. Dia bukan kerana kepandaian kita. Kepandaian tu usaha. Kita akan bincang selepas. Dia ada satu lagi kuasa yang paling besar. Dia hibatullah, pemberian Allah. Allah tak izin kita dapat apa kita nak. Kok mana tak jadi. Atas satulah kena suruh Tuhan. Sebab tu nota ni sebenarnya bagi anak bagus sebab dia sentuh semua perkara. Baik, tu asas dia. Lepas tu tawakal ni dia berkait dengan kebergantungan hati kepada Allah. Jangan bergantung pada makhluk hadirin dan hadirat. Jangan bergantung pada makhluk sekali-kali. Tak boleh. Sebab dia bahaya untuk kesihatan akhirat kita. Mungkin dunia sihat. Tak percaya Tuhan pun sihat. Molek-molek dunia. Tapi akhirat tak sihat. Sakit dia. Itu yang pertama. Yang kedua. Tawakal ni berlaku setelah kita melakukan usaha. Dan sebab-sebab atau tip-tip yang mampu kita buat. Yakni mengambil hukum sebab musabab. Tawakal bukan pasif, bukan tidak berusaha. Inilah poin yang paling penting. Tawakal bukanlah bermalas-malasan, meninggal ke usaha, duduk diam, menunggu sesuatu tanpa tindakan. Bukan begitu tawakal. Mengambil asbab. Mengambil asbab ni maksud berusaha untuk mencapai sesuatu. Tawakal yang benar, mengikut syar'i dan boleh pahala, berjaya ke tak berjaya, dia tetap boleh pahala kalau tawakal dengan maksud melakukan segala usaha dan mengambil semua sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak dan akal untuk mencapai sesuatu tujuan. Mana bila kata tawakal dia berkait dengan usaha tu mesti syar'i. Jangan usaha tu sendiri pun haram dah. Usaha tu sendiri pun tak betul dah. Usaha tu menyalahi syariat. Tak akan jadi tawakal. Kalau dia kata tawakal itu pada lidah saja, tapi tidak meresap dalam hati. Tak boleh pahala, boleh dosa. Baik, sekarang ni contoh mudah. Sebab anda nak cuba cepat ke sebab kita nak baca ni. Misalnya, kita cuba nak praktikkan ta'arif tu dalam konteks dia punya kehidupan secara praktikal. Misalnya, seseorang dia nak berjaya dalam pelajaran misalnya. Lagu mana kita nak praktikkan tawakal dalam belajar? Tadi kita sebut dia. Jadi dia mesti ada usaha. Nak bertawakal dalam belajar, dia mesti ada usaha.
Sebab usaha tu menjadi asas pada tawakal. Usaha lagu mana? Kalau nak dapat ilmu, berjaya dalam pengajian, usaha dia adalah belajar bersungguh-sungguh. Menghadiri kuliah. Makna kelas tu tak boleh tinggal lah. Berat juga. Dak sekolah nak hari kena pergi. Tak ada berat. Moga awak tak ada kerja lain. Dia buat kita tak ada tengok kerja lagu tu. Sekali seminggu pun tak apalah. Padan dengan orang kita, peringkat kita sekali seminggu. Itu mana usahanya belajar bersungguh-sungguh, menghadiri kuliah, lepas tu buat latihan, beli kitab dan sebagainya. Itu maknanya bila kita melakukan perkara itu, maka barulah ada tawakal ala Allah. Baik. Contoh yang kedua, kalau kita nak sihat, kita nak sihat, usaha yang perlu kita buat macam mana? Kena jaga pemakan. Bersenam kita tu. Itu satu contoh. Biar ada pergerakan fizikal. Mendapatkan rawatan jika sakit. Jangan tunggu sakit lama baru jumpa doktor. Doktor pun jadi sakit dah lama dah. Benda-benda ini contoh. Kita nak dapat rezeki, mesti usahanya apa? Bekerja, berniaga, mencari peluang-peluang yang baik. Barulah ada tawakal. Jadi kalau ada kata, suruh Tuhan lah, berjaya tak berjaya, dia tak buat apa pun. Tak ada usaha. Baca, buat kajian, buat nota, tak ada. Tapi suruh Tuhan lah. Kalau berjaya, duri dalam hutan, apa tajam dia kata. Boleh nyakit lah lagu tu. Mana kalau lagu tu, maka orang tu telah sesat dalam konsep tawakal. Sekarang ni dalam riwayat Tirmizi, cuba tengok. Ni Nabi ni dia tidak mengajar supaya kita gini, tapi dalam kehidupan tu sahabat boleh faham. Sebagai contoh, ni penerapan secara praktikal tawakal yang diterapkan oleh Nabi pada sahabat. Misalnya dalam riwayat Tirmizi, ni hadis terkenal. Hadis Nabi tentang unta. Banyak contoh kita nak hari ni. Misalnya kalau contoh tentang ta'un. Tak apalah kita ambil ni. Konsep ini dijelaskan dengan baik dalam hadis Nabi SAW ketika ada seorang lelaki, seorang sahabat bertanya. Ni sahabat tanya Nabi, adakah aku ataupun saya mengikat unta saya lalu saya bertawakal supaya unta saya tidak hilang, saya ikat dia, kemudian saya suruh Tuhan lah, atau saya lepaskan dia, saya tak ikat dia, kemudian saya suruh Tuhan. Kalau dia lari-lari tak lari, mujur lari-lari suruh Tuhan lah, selamat kau tidak unta ni. Dia tak ikat pun unta tu. Dia sebut gitu. Jadi hak mana sebenarnya tawakal hak betul? Maka Nabi pun kata ke dia, tawakal hak betul muikat usaha. Ikat untamu tu usaha supaya unta tidak hilang. Kemudian serahlah Tuhan. Makna kena ada usaha. Kemudian serah kepada Allah. Betul-betul seperti yang disebut faida azamta fatawakkal. Jadi hadis unta ni sangat simple, sangat mudah. Jadi maknanya sahabat tu dia akan faham. Rupanya kena ikat dulu unta, itu usaha. Lepas tu suruh Tuhan. Sebab kalau ikat pun, kalau Tuhan nak hilang juga. Tapi kena ada usaha. Belajar tahu mana pun tiba-tiba masuk dalam kelas, tengok soalan gelak gelemak, tak dapat jawapan. Tapi kita boleh pada apa? Pada usaha. Usaha tu boleh pada. Satu perkara lagi, bila kita bercakap tentang tawakal ni, dia panggil sunnatullah. Sunnatullah ni hukum alam. Sebab musabah. Hukum alamnya ke dia? Kita kata kalau biar orang rajin, hukum alamnya dia akan berjaya. Kalau nak puasa, dia baca ini, kira hukum alam. Tapi ada juga hak tak berjaya. Supaya kita nak dapat rezeki, dia tak mari bergolek rezeki, kena berusaha, kena jangan tanya, itu dia panggil hukum alam. Kena buat tu. Barulah kita berserah diri pada Allah. Kalau hak tu tak buat, tak serah diri, tak jadi. Tak pakar. Tidak dikira ibadat tawakal kita. Sebab apa? Sebab kita tak buat apa pun. Persediaan untuk tawakal itu. Itu yang dimaksud. Kena faham molek ni. Kena faham molek ni. Maksud sunnatullah di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini dengan hukum sebab dan akibat. Musabab itu mana akibat? Ataupun disebut dalam istilah agama dia panggil sunnatullah, ketentuan Tuhan. Api membakar itu sunnatullah tu. Kalau api sejuk, minggu ni api sejuk. Minggu depan mana hukum cara lagu tu. Tak boleh hidup kita lagu tu. Allah buat tetap. Dengan tetap itulah kita boleh buat kira-kira dalam kehidupan kita. Kalau tidak, tak boleh buat kira-kira. Tak ada pengalaman maksudnya kalau tidak ada sunnatullah. Baik, poin yang ketiga, yang penting, bila kita usaha, kita serah pada Allah,
Serah pada Allah tu dengan erti keyakinan bahawa Allah adalah sebaik-baik pengatur, sebaik-baik pemberi rezeki dan sebaik-baik pelindung. Kita serah. Itu makna serah tu. Di sini dia ada beberapa istilah yang perlu kita tampilkan, highlight lah, kita perlu zahirkan. Kita perlu beri perhatian. Pertama sekali dalam bab tawakal ni, dia kena ada keyakinan. Ni betul-betul hadirat kena ingat lah. Kena masuk dalam kepala kita. Tawakal ni hubungnya kita dengan Tuhan sebenarnya. Kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kecuali kita ubah tu, kita pergi serah diri, kita pergi bertawakal kepada manusia, putus hubungan kita dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Bahaya tu. Lepas ni kita akan bincang lah. Tak boleh langsung kau kita harap kau orang serah kau orang. Ni kawan serah demo ni tak ada apa. Syirik ke kau? Kau lagu mana? Biasa kita kecek gitu. Ni kawan serah demo tak harap kau orang lain ni. Dia pun baca ayat. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Baca. Lepas kita lagu tu. Tak boleh nak kecek langsung. Ya kalau lagu tu. Lepas ni kita bincang. Yang kedua, keyakinan bahawa Allah yang mudabbir. Mudabbir ni apa? Menyusun atur pergerakan makhluk. Kalau Hamka dia guna kalimah ni, dia kata kena ingat dalam akidah umat Islam, takdir Allah mengatasi tadbir manusia. Bila Allah mentakdirkan sesuatu, maknanya Allah mudabbir, Allah yang urus perkara itu. Allah yang urus alam. Kita berjaya tak berjaya ni sebenarnya ketentuan daripada kena, itu keyakinan. Kemudian keyakinan lagi, bila kita bertawakal, maknanya kita kena yakin bahawa pemberi rezeki yang hakiki adalah Allah. Hak kita tengok orang yang bantu kita itu zahir saja. Kadang-kadang bila Allah tak izinkan orang bantu pun tak ni. Tak jadi juga. Pak Ana sebut sana tu, mula-mula dia buka kedai. Kawasan Kota Baru ni juga. Hari Jumaat dia tu. Dia istihar hari Jumaat. Makan percuma. Itu menggari pun buka penuh. Dia kata, sokong. Menggari perlu. Selepas tu bayar tak pergi. Kan tu. Demikian tu nak pergi semua. Selok kera lah tu. Akhir sekali, bulu tikar. 3 perniagaan dia. Tak percaya lagi. Dia tak ayat masa dia wicam tu masa makan. Anda tanya dia, Syekh hentan niaga ke dia perikat omong anak dia ni. Bila kita tanya dia niaga apa kan, sedih lah dia nampak dia. Dia ayat. Kata anak tak jadi niaga. Tapi hak anak ada wicam ni orang ikut berjaya. Ramai orang salam dengan dia, terima kasih lah dia kata. Tik-tik orang mau ayat kau buat jadi, dia buat tak jadi. Tu tujuan apa Allah buat kita? Yalah, kalau kita nak kira dalam konteks itu, maknanya dia tidak berjaya mencari sebab yang sebenar. Sebab tu dia kena usaha berkali-kali sampai jumpa sebab. Dia pakai kaedah mana pula? Kullun ya'malu ala syakilati. Manusia ni dia bergerak, dia boleh capai kejayaan bila kena dengan syakilah yang Allah buat. Bakat dan ketentuan dia kena baru jadi. Maknanya kadang setengah orang 10 kali nego, kali 10 rupanya hatu syakilah dia. Allah tentukan, dia kena cari. Allah tidak ayat awak dia jadi cikgu satu ayat, jadi cikgu juga kat mana pun. Allah tak ayat kena cari dia. Jadi kita kena ceburi dulu bidang tu. Tiba-tiba orang tengok sukses dengan kita. Rupanya orang ni pak mati tu untuk pendapat dia. Maknanya usaha. Kalau tak ada usaha dia tak akan jumpa syakilah dia tu. Tu kena ingat ya. Kemudian kita kena yakin bahawa Allah lah pelindung kita. Wakil, mana pelindung kita. Kena yakin itu. Dan kesan dia apabila kita sudah bertawakal dengan konsep yang betul seperti ini, kita tidak cemas hidup. Tidak rasa gundah gelana, tidak sedih, tak berjaya pun tak sedih. Nak macam mana? Buat usaha lagi. Kadang-kadang target tu tak sampai, tapi bobo cukup makan, kita puas hati. Sebab kita usaha. Usaha. Pada usaha itulah kita akan dapat kejayaan yang besar di akhirat. Mungkin di dunia tak seberapa nampak. Kukuk mana kena ingat hati-hati. Atas keyakinan bahawa orang yang bekerja keras dan berusaha, yakin, dia serah pada Allah, dia tetap berjaya. Walaupun zahir nampak mungkin tak seberapa di dunia, tapi dia tetap berjaya. Tengok sahabat Nabi. Nama apa? Mus'ab. Apabila meninggal dunia nak tutup tubuh. Ya? Apakah kita nak kata dia tak berjaya? Dia ni antara yang memberi sahaya besar dalam perjuangan dakwah zaman Nabi. Tak apalah. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada bahagian akhir ni. Contoh ringkas tawakal yang benar. Sebab kita nak baca kitab kita ni. Sebab dalam kitab ni kita nak cuba memahami nas tentang tawakal. Hak ni nak bincang konsep. Baik. Seorang petani yang bertawakal, seorang petani
Ini kita bercakap dalam konteks Muslim, mukmin. Seorang petani yang bertawakal, dia akan membajak tanah, menanam benih terbaik, membaja, menyiram dan menjaga tanamannya. Ni dia panggil usaha dan mengambil kira hukum sebab musabab untuk berjaya dalam sektor pertanian. Setelah itu, dia menyerahkan hasil tuaya di mana, boleh hasil sebanyak mana, berjaya ketika serah Tuhan. Tetapi semua dia waktu membajak tanah, menanam benih terbaik, membaja, siram, menjaga tanaman seperti tip-tip yang diberikan oleh pakar dalam bidang pertanian. Dia buat semua. Orang lagu inilah yang dikira sebenarnya kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah akan jaga dia. Allah akan beri kebaikan. Kalau di dunia tak nampak kebaikan, dia akan dapat fadilat besar di hari akhirat. Itu contoh pertama. Jadi kenapa dia mendahului dengan usaha-usaha untuk berjaya dalam sektor pertanian? Sebab dia yakin bahawa Allah akan memberi rezeki hasil tuaya itu sekiranya Allah kehendaki. Dan jika pun ada musibah yang menimpa tanaman dia, tak jadi rasa habis, dia reda kerana itu takdir. Itu maksud dia tak akan cemas lagu mana pun. Kalau dia letak hijau, orang panggil letak hijau tu dengan betul dalam konteks agama, dia tidak akan cemas kalau terjadi apa-apa musibah. Dia tidak akak kelewat nak tutup Tuhan tu dah. No. Ingat ada cerita tu. Kelantan tahu belaka tu dah. Tak usah sebut lah mana tu. No. Kau tahu belaka tu. Berbeza dengan petani yang salah faham konsep tawakal, dia hanya duduk berdiam diri di rumah sambil berharap. Dia tanam, tapi tengoklah. Jadi dak dia kata. Duduk mai tidur rumah, duduk mai haji, sak rokok, sambung putung. No. Dia katanya tumbuh lah tu. Suruh Tuhan lah. Muka tanah Tuhan buat dah semua. Tuhan buat siap dah. Ni bukan tawakal ni. Ni bukan tawakal. Dia panggil, kasal. Dia panggil, malah. Itu contoh. Banyak lagi contoh lain. Baik. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut tawakal dalam konteks Islam ni, kedudukan dia tinggi ke? Setahu mana kedudukan? Sebab apa dia dibincang dalam kitab Tauhid? Kenapa tawakal dibincang dalam kitab Usuluddin? Sebab apa? Pertama sekali, kerana inilah puncak iman. Ingat di bawah tawakal ni dia ada doa, bak semua surah tu lah kau tu. Kalau kita panggil doa, segala doa dalam semaya, kita buat kebaikan, kita baca zikir, baca doa setiap kita nak, semua tu adalah berada di bawah tawakal ala Allah. Sebab tu dia kata puncak iman. Jadi tawakal adalah salah satu puncak keimanan dan tanda kesempurnaan tauhid. Ia menunjukkan kekuatan hubungan seorang hamba dengan Allah. Sebab tu dia kata kalau tak ada tawakal ni rasa, kita bawa hala tawakal kepada makhluk, putus hubungan kita dengan Tuhan. Kita tak dapat rahmat, kita tak dapat penjagaan Tuhan. Tuhan tidak menjadi wali kita lagi. Lepas tu dia pakai sopan tu Ustaz. Pakai jubah tu. Tu tak apa, Abu Jahal apa pakai tu. Dia tak kira tu. Yang kedua, kenapa tawakal ni besar? Sebab dia perintah Tuhan. Kena latih minda. Ni dia panggil latih minda memahami agama. Dia perintah Tuhan. Berulang kali Allah sebut berkenaan tawakal, kita bincang dalam kitab selepas ni. Yang ketiga, tawakal ni sumber kekuatan dan ketenangan jiwa orang beriman. Dia tidak akan cemas. Kau tadi dia yakin tak berjaya pun tak apa. Kita usaha dia. Nak orang Tuhan tak beri kejayaan. Orang lagu ni dia akan jadi istiqamah walaupun dia gagal pun. Dia akan buat lagi. Dia cari sebab. Kadang-kadang tak berjaya ni buat lain pula sebab apa? Sebab dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan ada sangka buruk pada Allah. Jadi tawakal memberikan ketenangan jiwa, menghilangkan rasa takut, cemas dan kecewa. Kerana seseorang tahu bahawa dia sentiasa berada di bawah jagaan Allah. Sebab apa? Sebab dia tak butuh hubungan dengan Tuhan. Buat apa-apa pun. Secara ringkasnya, disimpulkan bahawa tawakal adalah satu kombinasi yang lengkap antara kerja keras yang optimum, yang peringkat minima, dan hati yang bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Tawakal ni adalah satu hubungan, jaling. Kita kata kombinasi lah. Mana jalingan antara usaha yang optimum dengan hati yang bergantung kepada Allah, menyerahkan hasil kerja dia kepada Allah. Itulah hati-hati makna tawakal. Baik, sekarang ni bila kita faham konsep tu, sekarang ni kita nak tengok contoh dalil daripada kitab. Sebab sini dia kemukakan beberapa dalil. Cuba kita tengok. Baik, muka surat 336 kalau kita anak ni lah. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kita faham
Jadi anda tak saya baca takrif mula-mula tu. Anda nak baca bawah tu selalu. Dalam bab ini, penulis ingin menjelaskan bahawa tawakal adalah suatu kewajipan yang wajib, bukan harus. Takut tak faham pula harus tu, nak mutokar pula. Yang wajib diikhlaskan kepada Allah sahaja. Kerana tawakal termasuk ibadat yang paling utama dan dia merupakan tahap kedudukan tauhid yang paling tinggi. Hubungan dengan Tuhan. Kena ingat akhirat. Kalau hilang kebergantungan kita pada Allah, kita tak serah kepada Allah, buat apa-apa tak mikir pun tentang Tuhan, berat kita orang beriman. Mana kita putus hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah kata-kata keramat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu lafaz, satu ucapan nak mengembalikan semula kebergantungan kita kepada Allah. Nak buat apa-apa Bismillah. Ingat Tuhan, hak Tuhan. Sesiapa yang bertawakal kepada selain Allah Ta'ala, maka dia pasti akan kecewa. Kalau berjaya dunia pun dia tetap tak puas hati juga. Allah tidak anugerahkan satu perasaan dia panggil qanaah. Allah tak beri pada dia qanaah. Sifat rasa puas hati dengan pemberian dia. Dia tak beri tu. Jadi hidup dengan tak puas hati sama. Mak gelabuk muka nampak keruh, sedih sama hidup. Orang Islam tak boleh dah gitu. Kalau orang Islam betul-betul bergantung dengan Tuhan, dia tidak begitu. Relax je. Anak dia tak berjaya dalam perperasaan. Anak lagu mana? Aku tengok anak aku ni habis. Dia usaha tak berjaya. Anak usaha tak apa. Adalah tu kebaikan lain. Tu maknanya orang tu hubungan dengan Allah tak pernah putus. Tapi kalau orang tak ada tawakal, dia rasa malu. Dia benci, timbul perasaan. Apalah Tuhan buat gini. Dia timbul perasaan dalam hati dia. Kalau timbul begitu pada kita hati-hati, kena buat muhasabah. Kita kena ingat sebab kita ni tak ada nilai di sisi Allah. Kalau masih hidup dunia ni, kita sentiasa putus hubungan dengan Tuhan. Tak ada nilai di hari akhirat. Sebab penilaian Allah di hari akhirat bergantung dengan bentuk kehidupan kita di dunia. Jadi sini ada dua. Barang siapa bertawakal kepada selain Allah, maka dia pasti kecewa. Bertawakal kepada selain Allah ni ada dua bentuk. Ni. Sini dia tak sebut saja, kita baca. Sini dia sebut. Baik, yang pertama, bertawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk melakukan atau memberikannya. Hak ni tugas ni Tuhan saja boleh. Tiba-tiba dia bergantung dengan orang. Seperti bertawakal kepada orang soleh yang telah mati dan segala sesuatu yang disembah selain Allah dalam mengharapkan hal-hal yang diinginkan, seperti mengharapkan pertolongan kepada orang mati, mengharapkan penjagaan supaya kita tidak kena musibah, harap pada orang mati, mengharapkan rezeki daripada wali yang telah meninggal dunia, atau mengharapkan syafaat daripada orang mati. Hal ni dia boleh membawa pada syirik akbar. Hal ni mana benda yang Tuhan saja gapo dia? Rezeki gapo dia lagi kita kata? Nasib baik dan buruk gapo dia lagi kita kata? Selamat di hari akhirat. Benda hak Tuhan sama manusia tak boleh nak beri hak tu. Gapo dia lagi contoh hak manusia tak boleh nak beri? Orang sayang pada kita ni dah, dalam kategori ulama, itu termasuk dalam orang manusia tak boleh buat. Sebenarnya hakikat sebenarnya. Sebab tu kita nak suruh orang sayang, kita guna harta pun, kalau Tuhan tak beri, kalau Tuhan tak campak perasaan saya, tak boleh. Kita habis harta berjuta, orang tak akan sayang pada kita kalau Tuhan tak beri. Lepas tu nampak dia buat baik, moga-moga ada biti. Dia banyak perkara dia. Sebab tu kalau kita tengok hak ni dah, untuk orang panggil fik kehidupan, dia kena dalam konteks pengajian hadis. Kita tahu hadis ni sentuh tentang tawakal. Dia kena sebut tu masa dalam pengajian hadis. Kalau tidak orang tak tahu hadis ni sentuh bab gapo. Sebab kita baca Quran lah, ayat ni menyentuh isu ni, kena sebut. Barulah orang belajar tafsir tadabbur dia nampak kehendak ayat tu. Kalau tidak gagal kita dalam pengajian. Jadi hal ni syirik akbar. Misalnya minta tolong dengan orang mati. Ni Sulaiman Syah Ismail Syahid. Dia buat kajian, dia buat pendedahan lah. Kajian ni ulama buat dah, cuma dia buat pendedahan dalam bentuk yang mudah. Anda sebut sama dah, cuma nak sebut pula sebab berkait. Kenapa? Sebelum kita tanya kenapa tu, dia soalan mula-mulanya, benarkah masyarakat musyrikin Mekah menyembah batu berhala? Betul. Secara hakikat tidak. Dia bukan pergi sembah, dia pergi bertawassul sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia punya, orang panggil apa, berhala-berhala dalam bentuk lembaga manusia tu, yang ada mata, yang ada telinga zahirnya, tapi batu diukir.
Itu sebenarnya satu simbolik kepada orang soleh dulu di zaman jahil, di zaman Bani Israel. Sebab tu nama-nama berhala tu diletak nama orang-orang soleh. Su dan sebagainya. Mana tu nama orang soleh di zaman Bani Israel. Kenapa dia letak nama tu? Dan kenapa dia buat dalam bentuk arca begitu tu? Sebenarnya dia pergi tu bertawassul dengan orang mati. Dia tidak sembah batu tu sebab batu rumah dia apa ada batu. Rumah dia buat pada batu. Banyak batu ada. Tapi apa tu bila dia ambil batu juga tapi dia okey sebab dia nak menggambarkan. Kalau lah ni dia panggil nak menghadirkan gambar syekh tu. Dia panggil hadir, nak menghadirkan gambar biar nampak orang soleh. Kita minta dia. Jadi tawassul tu konsep dia apa? Makna bila dia pergi minta dengan sebut nama orang soleh dipersembahkan di hadapan berhala. Yang mana berhala tu dalam pemahaman dia adalah orang soleh zaman Bani Israel. Orang soleh ni dia ada jah dia panggil. Jah ni mana dia ada kedudukan di sisi Allah. Jadi kita minta dia bawa keperluan kita kepada Allah. Jadi Tuhan akan terima lah kalau kita bawa zikir, Tuhan akan terima. Okay, kenapa tiba gitu? Kalau kita bawa, kita direct dengan Allah, ya Allah ya Tuhan, Tuhan tak terima. Dia yakin gitu. Tapi kalau kita melalui orang soleh, walaupun dia tak ada, dia mati beribu tahun dah, kita minta dia bawa hajat kita, walaupun dia mati dah, Tuhan akan terima. Kenapa dia? Sudut, orang panggil dari sudut mana dikatakan syirik tu? Tu amalan jahiliah tu. Syirik dianya kerana dia menyamakan Allah dengan pembesar dunia. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kayak kita nak pergi jumpa menteri besar, kayak kena ada kabel. Tidak gitu. Oh, dia ingat Allah ni perlu kabel. Allah kita ni kerana malu pada Tok Syekh ni. Tu menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudut tu kata Ismail Syahid, syirik tu. Sudut tu syirik. Tu. Jadi kalau kita minta situ Tuhan tak tahu. Maknanya Tuhan ni ada jenis. Tuhan ni ada sifat malu mata. Benar tak payah lagi tak tahu. Habis itu ayat tu. Makna kalau kita, Tuhan tak malu kita sebab kita ni bukan rapat dengan Tuhan. Tapi Tuhan malu pada kawan tu. Wali tu. Sebab tu kalau minta Tuhan beri. Sebab Tuhan malu mata. Sudut tu syirik. Itu sudah ada menyamakan Allah dengan makhluk. Lepas tu nak jawab lagu mana? Mudah ya hati-hati. Mana lebih tinggi kedudukan Nabi dan Rasul? Nabi ajar kita supaya minta direct dengan Allah. Nabi ajar kita. Lepas tu Nabi berdoa pada Aisyah, kepada Allah supaya Aisyah boleh anak. Tak boleh. Aisyah sampai mati tak boleh anak. Pada isteri yang paling Nabi saya kerana ada kelebihan Aisyah. Tapi tak boleh anak sampai mati. Takkan Nabi tak doa. Nabi suruh kita doa dapat anak. Takkan dia tak doa. Lepas tu Nabi berdoa. Jelas dalam riwayat. Supaya Abu Talib ni mengucap 2 kalimah syahadat. Nak mati Nabi kata, ya ammi, kul la ilaha illallah. Wahajju bihi indallah. Wahajju bihi laka indallah. Pakcik kata sekali ya. Sebelum pakcik mati, kata sekalian la ilaha illallah. Saya akan berhujjah menjadi peguam pakcik. Nak bela pakcik di hari akhirat. Tiba-tiba siapa mati tak mengucap Abu Talib. Apa Tuhan tak terima? Kau Nabi tak siapa tahap dia lagi. Kalau kita anggap gitu rosak parut kita tu. Tu sebenarnya hakikat sembah berhala. Tawassul kepada orang mati. Okeylah dia nak sembah berhala. Batu nak sembah. Nak sabar je. Orang Arab bukan jahiliah Abu Jahal bukan bodoh. Cerdik. Tapi konsep tawassul dia ambil mana waktu tu? Sebab itulah ulama kata setiap orang yang sembah berhala khususnya di Mekah lah, semua akan dapat dosa pada Luhai, Amar bin Luhai. Pernah enggak ada Amar bin Luhai? Dialah yang mula-mula membuat orang panggil konsep sembah berhala. Ada sejarah dia. Dia panggil Amar bin Luhai. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, setiap orang sembah berhala, siapa dosa pada dia. Boleh dosa jariah dia tu. Sebab dia pemula ajaran syirik. Itu sebenarnya. Itulah sebenarnya hakikat sembah berhala. Dia bertawassul dengan orang mati. Sebab itulah hati hadirat. Nabi kita ajar, kalau kita nak bertawassul, kita kena tawassul secara syar'i. Tawassul dengan apa? Dengan amal-amal ibadat kita. Kita bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, kita suruh dia berdoa. Kita bertawassul dengan amal yang baik kita, sama ada zikir, doa, kita tolong orang. Itu Nabi ajar. Yang kedua, bertawakal kepada selain Allah bahagian kedua ni dalam sebab-sebab yang nyata. Seperti seorang yang bertawakal kepada pemimpin atau penguasa dalam hal-hal yang memang mereka diberi kemampuan oleh Allah, seperti rezeki, menolak gangguan dan semisalnya. Maka ini adalah 2 jenis daripada syirik kecil. Ini syirik asghar dia panggil. Dia minta kepada pemimpin
supaya beri bantuan kepada dia. Dan masa dia minta tu, kira-kira dia minta tu, kalau nak kira dia minta tu tidak syirik. Moga memang harta dunia ni kita minta. Sebab kita nak duit, minta dengan mak kita. Tak. Harta tu biasa benda manusia boleh beri. Mana rezeki tu sudah ada. Sudah ada. Kita minta nak kerja boleh beri. Sebab kerja ada. Dia punya dana itu. Dia pun beri. Tapi apa dia sebut syirik kecil tu? Sebab hati dia tak jaga masa tu. Dia minta tu memang dia berharap kepada kerajaan tu sehingga dia lupa pada Allah Subhanahu Taala. Ni cermat ni. Sebab kalau dalam kitab fiqh dia sebut tentang angsa, tak ada cerita angsa. Orang curi nak mari, angsa ni kan dia tidur, kepala dia letak di lantai. Telinga dia situ bergerak bunyi, suara dia frekuensi tinggi. Jadi bila dengar angsa tepik tu, curi tu lari. Tuan rumah kata Allah muncullah ada angsa ni. Kalau tidak masuk dia curi. Dalam kitab fiqh kata syirik. Dalam kitab-kitab klasik kata syirik dia panggil syirik kecil. Sebab apa tu? Sebab dia letak punca orang curi tu tak jadi curi kiasa tu. Sedar kalau dia sebut gitu tu atas dasar sebab zahirnya. Sebab bising. Macam kalau dia ni dia panggil ada apa? Siren lah kita kata ada apa? Alam lah, ada alam. Dulu angsa alamnya. Nah, sekarang tu betul. Sebab tu kita kena kata alhamdulillah muncullah ada angsa ni. Alhamdulillah dulu. Hak tu hak hakikat. Answer tu majazi dia bagi. Hak tu tak apa. Kita boleh minta dengan sayang kita nak minta duit, minta rezeki lah. Tapi kita minta tu benda hak ada. Hak Tuhan widah dia. Kalau Tuhan tak wui lagi, katakanlah Tuhan tak wui pada rezeki, kita minta dengan dia tak nak wui. Tu maksud dia ni. Inilah orang panggil bab akidah. Sikit sangat itu. Sebab tu apa-apa Nabi suruh dahulukan Allah. Bila kita nak minta sesuatu, kita minta ya Allah. Lembutkanlah hati. Kita minta bismillah. Kita minta dengan dia. Dalam keadaan kita jaga hati. Tu sebenarnya kehidupan orang beragama. Jadi kalau kita minta setara tu, dia tak jadi syirik lagi. Itu maksud dia ni. Ada yang hukumnya boleh, iaitu yang dinamakan perwakilan. Iaitu kita mewakilkan sebahagian urusan kepada orang lain, tetapi kita tetap bertawakal kepada Allah supaya dia memudahkan urusan. Ini dia panggil wakil dalam istilah fiqh, istilah syariah lah. Contoh kita kata kita wakil kepada dia supaya dia tolong kita. Kawan tak biasa ni nak pergi urusan pejabat ni. Kawan nak suruh demo lah. Nak suruh demo. Kita guna perkataan suruh demo lah. Kawan pun tak biasa ni. Lama kecek tak kena kat pergi ke dia pejabat ni. Kawan ni biasa dah berurusan secara rasmi ni. Tu dia panggil wakil tak apa tu. Walaupun sebut suruh demo juga. Kalau tak boleh guna istilah tu untuk manusia lepel kita. Ingat dulu ustaz mengajar, malah sebut di masjid mana, dia kata bahaya tu pada akidah tu. Sebab dulu di cabai pak Wisma tu dia ada jual obat Panado. Percaya ke Panado, dia kata bahaya tu. Itu mana al-imanu bil Panado. Berimeh bermana lepeh ada lagu tu. Tak boleh nak kecek langsung nak ada. Percaya pada Panado tu maksud dia ni dari segi bukan maksud percaya sebab al-imanu billah tu. Bahasa biasa. Saya cai. Kalau cai dia masa orang. Sodoh. Tak boleh nak kecil lagu tu. Berat juga tu. Hak tu secara dia panggil majazi. Kita ahli sunnah, kita tahu. Percaya tu maknanya kita mempercayai kewibawaan dia, kemahiran, kepakaran. Sebab tu kita serah tugas dia. Percaya dia lah. Hak tu tak apa tu. Sebab hak tu termasuk dalam bidang kuasa yang manusia boleh buat. Tapi semuanya dengan izin Tuhan. Hak tu akidah kita lah. Tapi maknanya kepercayaan dengan kadar itu kepercayaan yang dibenarkan oleh Islam. Hak kita ada bincang taklid ni percaya dalam bab-bab yang bukan bidang kuasa makhluk. Kena tahulah bidang kuasa makhluk mana, bidang kuasa manusia mana. Baik, kalau kita tengok dalam hadis Nabi. Hak ni kita biasa dengar hadis. Nabi kata bila seluruh manusia nak beri satu kebaikan kepada kita, seluruh manusia, tiba-tiba Tuhan tak izin, kita tak akan dapat. Dan bila seseorang itu nak kenakan satu kejahatan, keburukan pada kita, tapi Tuhan tak izin, tak kena kita seraya ke mana pun. Seluruh manusia, termasuk ibu bapa kita pun, nak suruh kena juga kita musibah tu. Tuhan tak izin. Tak akan kena kita. Apa dia maksud? Nak ayat hadis tu nak mengisyaratkan takdir dan mengisyaratkan kita kena serah Tuhan. Sebab apa yang berlaku ni kalau Tuhan izin baru. Jadi Tuhan itulah sepatut kita bergantung. Bukan kepada makhluk. Dan kalau kena kita, memang Allah sudah takdir kita kena.
Itu dalam konteks inilah orang panggil hidup beragama. Jadi kalau kita faham hak ni hati-hati lah, kita akan fahamlah tugas kita hak mana, bidang kuasa kita ni setakat mana kita akan faham. Apa dia bidang kuasa kita? Bekerja, berbuat amal soleh. Jadi lagu mana? Suruh Tuhan. Itulah hak kita nak bincang. Point dia. Tu yang kerja kita. Jadi kenapa kita dah berdoa supaya Allah SWT beri kita nikmat istiqamah? Kenapa kita dah berdoa supaya Allah mengekali amalan baik kita? Bimbang takut berubah di hujung usia lah. Ya hati-hati tak? Mereka awal molek, hujung usia berubah jadi jahat. Ada setengah orang tu awal tak molek, tapi hujung jadi molek. Itu bertuah lah lagu tu. Itu kita kena faham. Jadi tawakal ni hakikatnya kita berserah kepada Allah dalam keadaan berusaha nak dapat kebaikan. Berdoa pada serah Tuhan. Sebab tu kita kata amin. Terimalah ya Allah. Jalanlah tu. Serah Tuhan lah tu. Sebab orang tak boleh terima. Allah saja boleh terima permintaan kita. Manusia tak boleh. Baik. Seterusnya. Sekarang ni kita nak tengok contoh ayat Al-Quran. Setelah kita faham konsep tawakal tu, kalau tidak tak akan faham kita contoh ayat ni. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu ni benar-benar orang beriman, wajib kamu serah diri pada Tuhan. Iyalah, betul lah kita. Lagu mana serah diri tu? Lagu mana konsep dia? Tadi kita faham dah di mukadimah tadi. Jadi mudah kita faham. Serah diri tu ke dia? Mula-mula sekali usaha, serah pada Allah. Serah tu makna kita yakin Allah penentu segala-galanya. Tu mana tawakal. Dan orang yang memang latih begitu hidup dia, dia tak akan kecewa dalam hidup dia. Berjaya lah, tak berjaya pun, dia tidak akan kecewa. Itu maksudnya. Baik, sekarang ini kita nak tengok. Sebab gini, Ana letak nota tu. Sebab bila kita tengok sini ni, dia tidak perjelas ke tawakal tu dalam konteks maknanya itulah hak lengkap secara komprehensif kita kata. Tiba-tiba mari ayat Quran. Payah kita nak faham. Baik, cuba kita tengok lagi. Ayat ini sebenarnya berkait dengan apa? Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Nabi Musa AS memerintahkan kepada kaum dia Bani Israel untuk segera memasuki negeri yang suci yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Negeri kalian ini, Palestin itulah. Selepas dia berjaya melepasi ujian, dikejar oleh siapa? Fir'aun. Di Laut Merah tu. Suruh masuklah. Nabi Musa AS juga memerintahkan kepada kaum dia agar mereka tidak balik kembali kerana takut pada Jabbarun, penguasa yang zalim, melainkan meneruskan langkah mereka tanpa rasa gentar dan takut. Dan dua orang sahabat beliau mengingatkan agar sentiasa bertawakal kepada Allah dalam upaya mengalahkan mereka, serta senantiasa membenarkan janji Allah kepada mereka jika mereka beriman. Baik. Hak ni dia berkait dengan jihad fisabilillah ni. Sebab Nabi Musa ni kita sedia maklum, perjuangan Nabi Musa ni adalah nak membebaskan bangsa dia. Sebab bangsa Bani Israel pada waktu itu dia menjadi hamba abdi kepada Fir'aun pada waktu itu. Jadi bila Nabi Musa ni membesar, menjadi orang dewasa, dia nak berjuang untuk supaya bangsa dia ni hanya mengabdikan diri pada Allah. Lama doa duduk menjadi hamba kepada itu, jadi jiwa pun tidak merdeka. Jadi nak boleh semula jiwa hamba berjiwa merdeka ni, itulah perlu siapa dia tobik pergi ke satu padai dia panggil sebut tih tu, pergi rekrut orang muda tu. Kuat perjuangan Nabi Musa. Lepas tu penakut pokok dia ni jadi penakut apa? Sebab jiwa ditekan, hidup ditekan zaman berzamai, generasi demi generasi oleh Fir'aun. Akhir sekali jiwa tu tidak bebas, jadi penakut. Nak bebas lah ke mana kalau penakut itu. Jadi Nabi Musa tanam konsep berserah diri pada Allah. Sebab orang yang betul-betul berserah diri pada Allah ni, dia jadi berani. Sahabat Nabi pelik dia tak cuba kita buat koreksi terhadap sahabat Nabi. Hidup di Mekah, tidak pernah pun kita kata hidup dalam bentuk satu kumpulan yang kita kata sebab duduk di Mekah ni zaman ketakutan. 3 tahun pertama dia panggil zamanul izab, tahun yang paling kritikal. Hidup dalam keadaan tertekan, takut sama. Tiba-tiba bila sampai di Madinah, bila suruh pergi berjual, siapa tak boleh, ada tak boleh pergi perang dalam riwayat, dalam Al-Quran bersebut jeri, tak boleh pergi perang jeri. Apa jadi kata pelik. Kita ni pergi perang jeri, tak boleh pergi perang jeri, berlinang dengan air mata dekat. Sebab apa tu? Tak cukup kelengkapan tentera. Apa jadi kita? Ni lah.
Sebab dia hidup dia latih semua tawakal kepada Allah. Bekerja tawakal kepada Allah. Berkahwin bertawakal kepada Allah. Semua tawakal pada Tuhan. Akhir sekali jadi berani. Tu. Jadi maknanya penerapan tawakal dia melalui zikir, melalui doa, melalui ingat Tuhan sama, insya-Allah dia akan wujud. Itulah sahabat Nabi. Sebab tu jadi berani. Tu. Jadi hak ni pun lagu itulah juga. Jadi bila Nabi kata surah Tuhan lah, setengah-setengah tu faham, setengah-setengah tu tak faham. Ada yang faham tu pergi. Dah sebut sini 2 orang yang berani. Kalau penakut apa? Dia kata pergi lah, kata kita tak berani. Waktu Nabi Musa sedih tu. Sedih Nabi Musa. Macam mana ni nak jadi orang panggil apa? Mengepalai revolusi untuk bangkit menentang penjajahan kalau lagu. Apa tu? Dia tak mungkin kita boleh berkorban dengan hakikat yang sebenar selagi tidak ada tawakal ala Allah ini. Baik, faedah dia. Wajib bertawakal hanya kepada Allah. Kena ingatlah. Payah sebenarnya. Sebab tu anak duk tengok dalam beberapa kitab tadi. Kalau kita tawakal ni untuk dapat, orang panggil darjah tawakal, dia bukan dengan syarah begini. Hak ni orang panggil pengenalan secara nazari, secara teori saja. Sebab tu anak duk tekan semua. Dalam bab tauhid ni, dia kena amal agama dengan cara yang betul. Amal agama dengan cara yang betul. Jadi wajib bertawakal hanya kepada Allah, kena tambah dengan mengamalkan orang panggil amal-amal agama. Zikir kepada Allah, berdoa sama. Inilah yang mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Sedar tak sedar kita jadi berani hidup, tak takut kat orang. Tapi kita tidak menganiaya orang, cuma kita tak takut pada manusia. Jadi gitu. Sebab apa? Sebab hubungan kita tak putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bertawakal kepada Allah adalah syarat kesempurnaan iman yang wajib. Maka ketiadaan tawakal menunjukkan tidak sempurnanya keimanan. Agak-agaknya hadirat. Kalau kita tanya kita lagu mana ustaz nak tawakal, kita nak praktikkan dalam bentuk fiqhul hayah, fiqh hidup, nak praktikkan tawakal lagu mana? Payah kita nak ayat tu. Sebab tu ulama kata tadi kayak dia sebut dalam nota tadi, tawakal Allah ni merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Kita berhubung dengan Tuhan ni melalui apa? Melalui ibadat. Ibadat ni apa maksud? Ingat lagi tak muka surat 10. Ingat tak muka surat 10. Cuba buka muka surat 10. Kalau dalam kitab Ana lah. Muka surat 10. Supa tak tahu muka surat ni. Cuba muka surat 10. Ibadat. Apa dia ibadat? Ibadat ni kita buat sesuatu yang Allah redha. Itu mana ibadat. Termasuk bila ta'rif tu dia termasuk ibadat khusus, semaya, puasa dan juga ibadat umum. Ibadat umum dia makan. Orang kafir makan binatang makan. Dia boleh jadi ibadat kalau kita ikut sunnah makan. Tu dia panggil ibadat umum. Asalnya bukan ibadat makan ni. Lembu pun makan. Orang kafir pun makan. Tapi kita boleh tukar jadi ibadat kalau kita makan cara sunnah. Kita minum air kosong tapi cara sunnah boleh pahala. Tapi kalau minum susu kambing tapi tidak ikut sunnah, jadi kambing lah. Tu panggil minum susu lah, bukan. Sebab tu jangan letaklah susu kambing ni minum air sunnah. Tak betul tu. Tak betul tu. Abu Jahal lama dah minum susu kambing sebelum Nabi. Tak betul tu. Kenapa betul balik tu? Tu ingat muka surat 10. Jadi maknanya kena aktifkan ibadat. Khususnya hubungan dengan Tuhan. Dia zikir lah. Supaya kita nak turun lepas ni. Baca bismillah. Naikkan ra'at. Semua tu kita buat. Dia akan jadi hak tu yang akan menerakkan satu orang panggil energi, tenaga dia tu. Dia panggil quwwah. Quwwah ni mana satu tenaga yang berbentuk keyakinan kepada Allah. Dia boleh melalui amalan. Tu. Dalam kitab Asyiah saja nak sebut. Dalam kitab Asyiah hadirat Nahjul Balaghah ana baca. Dia kata peliklah sahabat Muhammad. Hak miskin-miskin pun bila pergi berjual ke, hak kuh kaki kecil bila pergi berjual lebih pada orang lain. Lepas tu dia kata apa dia ni malam tak tidur. Esok nak pergi dia pergi siang hari ya. Malam tak boleh pergi gelap. Dia bukan pergi stadium ada lapu gitu. Malam rehat. Pok dia menyusup masuk, bukan menyusup masuk dalam kemah orang Islam. Dia tengok tak tidur tentera Islam. Duduk berzikir, duduk semaya tahajud. Esok nak apa? Rupanya itu kekuatan dia tu hubungan dengan tu. Hatulah yang mari tawakal tu.
Tak mungkin hadrat tawakal mari kita betul kita dalam keadaan kita jauh hubungan kita dengan Allah, tak mungkin. Sebab tu anak nak tekankan di sini, kalau hak kita belajar pada bab 33 nak meraih tawakal dengan makna yang hakiki, hadrat kena semak kehidupan. Tu yang sebenarnya. Kalau tidak siapa pun tak akan dapat. Buat lah, buat tu boleh lah. Tu sebenarnya. Yang ketiga, bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan sepenuhnya boleh menjadikan seseorang terjatuh dalam syirik dan keimanannya menjadi hilang sama sekali. Ini ingatlah, tawakal dalam konteks hak mula-mula tadi. Mana kita menyerahkan diri kita kepada manusia, berharap pada manusia bukan dalam bidang kuasa manusia. Sebab tu bahaya kita pergi minta dengan orang mati ni, berdoa kepada orang mati supaya dia tolong kita. Tu bahaya sebab dia boleh bawa kepada ni. Bahaya jangan bermain. Baik, tu yang pertama. Tu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surah Al-Anfal ayat 2. Cuba tengok. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya ataupun ada terjemah innamal mu'minun, orang beriman yang sebenar. Kita boleh terjemah itu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman hak sengati, hak hakikat, hak sebenar adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, diperingatkan dia tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itu yang pertama, ciri orang beriman sengati. Ciri yang kedua, wa idza tuliyat ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, zadatuhum imana, keyakinan mereka jadi bertambah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ni sentiasa berserah diri pada Allah. Sebab itulah orang munafik pernah nak goda orang beriman ahlu sufah yang miskin. Dalam riwayat ada sebut dia pergi jumpa sahabat Nabi yang miskin, yang tidur di anjung Masjid Madinah tu. Dia kata, hijau dengan kita lah. Kita pekerjaan yang baik, ada tempat tinggal, tidak duduk di anjung, kita boleh pekerjaan yang baik, boleh beni, boleh nepah hidup jadi hijau kita. Kita gaji mahal, rumah yang selesa lah. Mu ikut Muhammad ni boleh ke dia? Tu memang disebut dalam riwayat. Sahabat Nabi yang susah tu, dia kata, siapa dia? Kata kami susah. Tu nampak pakaian gitu. Ya apa? Tak ada susah pun. Tetap pun. Nak orang betap pun. Tapi tak susah. Jadi tarikh susah tu berbeza dengan pemahaman orang munafik. Gapo dia kata? Maknanya keyakinan dia. Inilah dipanggil orang yang meletak akhirat tu lebih utama daripada dunia. Selamat selalu dia. Bapa ni bobok ni. Ada tak boleh baca dalam kitab. Pokok ahli sufah ni antara sahabat Nabi yang ibadat paling kuat lah. Hijau, bukan tak hijau. Hijau bergila-gila, hijau apa, dia tumpu pada duk mencari hadis, tanya hadis, buat kajian tentang Quran. Sama-sama dia. Hadis ni maksud dia gini. Bincang. Abu Hurairah kadang-kadang tak sempat nak hijau. Tapi bila pergi perang. Nabi kata jangan pergi semua. Kamu ni pelajar. Pergi sebahagian. Bila hak ni balik, hak lain pula pergi. Gitulah ahli sufah. Pokok dia ni semaya, malam, kuat di segi ibadat. Sebab apa? Sebab dia pelajar. Daripada hadis ulama buat kesimpulan bahawa sahabat-sahabat Nabi dibentuk oleh Nabi sehingga tidak tergoda dengan dunia walaupun mereka susah. Sebab mereka sentiasa hidup bergantung kepada Allah. Hubungan mereka tak putus, akhir sekali jiwa mereka jadi kental. Itu yang kita nak. Baik, cuba kita tengok ayat ni. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat besar atau 3 sifat agung dari orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Yang pertama, bila sebut nama Tuhan, hati dia jadi gemetar, takut. Pernah ke tidak hadirat berasa bila duk baca Quran? Bila kita baca Quran, kita berasa ni bukan bahasa manusia. Sedar. Lepas tu dia mari telitah jari-jari. Tuhan ni ada semua tiga-tiga. Tak ada telitah gitu. Tak ada telitah. Tuhan ni ada semua tu mana? Kok mana? Tuhan tak ada tengok kali rabuk. Tak telitah.
Dia mari telitah. Mesti mari telitah. Lepas tu kita rawat aku mana? Baca Quran. Ni bukti. Sebab Quran tu manusia tak boleh buat. Tak berubah walaupun satu huruf. Kalau berubah orang kapur boleh tegur. Tak nanti kat ulama. Dia mari perasaan. Tuhan ni ada. Quran. Sebab tu orang tak baca Quran bahaya. Bahaya. Sangat bahaya. Dia mari telitah. Kalau tamu kita baca ayat. Bila ayat berkait dengan Tuhan. Ada semua hati kau Tuhan ni. Persoalan tu timbul tu gangguan tu. Tapi dia tu dia rawat dengan baca Quran. Baca Quran ni, Quran. Tak ada satu kitab. Tak ada satu kitab seperti Quran di muka dunia. Dalilnya mudahnya hati-hati. Para ulama kita kata orang Islam ni dia sangat suka sekiranya Al-Quran ni dibaca. Orang kafir kena tahu tentang Quran, orang kafir dia sangat suka. Dan Quran ni didedahkan dengan seluah-luahnya kepada makhluk manusia. Tak kira dia tu siapa. Ada tak kitab lain gitu? Tak ada. Ni kita kata di Kota Baru sahaja ni. Kelah Qiraati, kelah Baghdadi, kelah mengaji Quran. Sebab kedai kopi. Cuba hadirat pergi dengan orang kafir. Adakah kelah pengajian kitab suci dia gitu? Tak ada. Itu salah satu tanda hak mudah. Dalam kitab-kitab moden dia ada sebut kau gitu. Jadi hak tu lah. Sebab kita ni kan. Innamal mu'minun. Ana dulu masa anak ngaji dia tu kita suruh baca syair-syair yang digantung di kelambu Kaabah. Kalau hadirat perhati, nak ayatnya bukti paling besar agama kita ni Quran. Dia gini. Dia ada syair-syair yang digantung di kelambu Kaabah. Kita panggil asabuk mu'allaqah lah kita kata. Mana 7. Dia punya antologi lah, antologi syair yang digantung di kelambu Kaabah. Cuba baca. Tu kira-kira tu orang panggil dapat anugerah tertinggi. Dia dulu syair ni kalau digantung di kalau kat mana syair terbaik lah. Abu Jahal tu antara syair yang digantung juga dia sebab dia ni antara apa ni kita kata syair penyair yang hebat. Cuba kita baca lagu mana. Lain dia tak serupa. Mana aku tak diingat nak bawa. Apa dia? Cuba kita baca hadis tak boleh. Siapa dia boleh baca? Tu dia baca. Muka surat 343. Bab yang ke-34 sebab sini dia tidak mari dia ayat Quran belakang. Cuba tengok nak tahu boleh lalu. Muka surat 343 bab yang ke-34 berasal aman dari tu la yajtami. Siapa dia boleh baca sebuah Quran dengan dengung siap? Cuba baca. Tak tahu bunyi lagu mana. Sebab ni hadis wahyu tapi tidak Quran. Cuba baca. Siapa dia boleh angkat tangan dia baca? Siap dengan dengung. Panjang pendek berbeza. Cuba baca. Bunyi pokok barbah. Siapa dia nak baca? Terah. Anak terah dah tadi. Malu kat orang nak baca. Cuba dengar anak baca. Ni tidak Quran ni. La yajtami'ani ya'ni al-khawfa war-raja'a fi qalbi 'abdin fi pelik bunyi tu. Kita rasa nak sokong. Kau tak rasa? Mana tajuk ni? Bunyi pelik tu. Tapi Quran cuba tengok. Cuba tengok. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alah, kata bunyi tu. Lain itu. Tak sopan. Fasahah dia tu. Pindah huruf ke huruf, pindah kalimah, semua tak ada kira belakang. Pelik Quran ni. Siapa tu guru kita ngel lah gitu. Tempat dengung nak sokah lagi. Lepas tu panjang mak dia tu tiga harakat, tiga harakat lah kita kata dah. Ni harakat 3 alif. 3 alif, 1 alif, 2 harakat lah. Kau tengok ngaji tajwid. Anak lama tak ngaji tajwid. Hak panjang, mak wajib ataupun mak arif disokong ke, asal 2 tiba-tiba boleh jadi 5 ataupun ni. Cuba baca. Al-Quran dici innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh. Kalau kita baca tadi walaupun hadis Nabi dia tak bunyi gitu. Ana pernah baca bahasa Arab dekat tu ana orang kampung di Kuala Saluk. Dia ni memang ngaji Quran lah, dia sekampung pokok dia tu hadirat. Ni kelebihan orang kampung. Bukan kelebihan tu anak, kelebihan orang kampung semua gitu. Pak Haji Agus tahulah kampung sekali je lah kampung. Dia waktu maghrib masa anak kecil-kecil tak bunyi, orang bunyi Quran kita lalu celah-celah lagi ke balasah. Bunyi Quran. Tu anak ni orang kampung biasa. Kita pernah baca, kita ngaji ke harap tu baca. Dia dengar ni ayat Quran. Oh, dia kata ayat Quran, dia lah tu bunyi lah. Dia boleh kata begitu. Kita siap dengan dia bunyi pelik. Dia kata, Quran dia bunyi pelik. Orang kampung bukan.
Tu nak ayat Quran. Keyakinan Tuhan tidak dia bila kita baca semua kan tak? Kadang-kadang syaitan mari ganggu sekali tu tenang. Ya Allah ke Tuhan ada. Aku mana cuba nak faham selaka. Bila mari ni Quran. Allah yang cipta inna nahnu nazzalna. Itulah inna lahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah. Allah kata aku waktu Quran aku akan jaga. Tak pernah rosak Quran ni. Ada satu Quran di Muhayyana tu saja nak sebut. Nak ayat ni keyakinan kita. Sebab tu kita orang yang bergantung pada dia kena baca semua ayat Quran. Tak boleh tak. Ni kita cuba muhasabah sekedar ambil beberapa saat. Kemarin berapa ayat kita baca? Masing-masing cuba muhasabah. Hari ni baca dah ke dah? Hari ni hari ke dia ni? Hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam tu kira Nabi lu kuat nak ibadat kira-kiranya hari Jumaat ni. Nah, dengar macam-macam lah ibadat tu. Cuba ingat. Jadi dia ada satu Quran, ani ingat lagi kulit warna merah. Jadi ayah anda ni orang kampung, bukan orang itu pun, bukan ulama, bukan ustaz pun. Dia baca Quran tu dia tanda bila dia was pelik dia tanda. Lepas tu dia tanya anak, betul? Dia kata tak betul ni bukan ayat Quran. Apa Quran? Dia pun dia ambil Quran tu dia pergi di masjid, dia buka Quran di masjid, dia cek sosok dia tanda. Dekat dengan 20 kali. Tak ada ke ulama dia ke orang kampung yang ada Quran ni. Kalau sana. Tu mukjizat dah tu. Ayah anda boleh tentu. Padahal apa? Dia pergi cek Quran di masjid. Dia baca pelik. Apa bunyi lagu ni? Ada beberapa tempat. Ingat Quran warna merah. Kulit plastik. Ingat lagi. Tu nak ayat bihadir. Sebab tu orang yang baca Quran kalau ada sedikit gangguan semasa dalam hidup dia seharian tu, dia akan dirawat dengan baca Quran. Sebab itulah hadirat Quran ni perlu ditadabbur. Perlu kita bukan sekadar baca saja kita tidak. Baik, cuba tengok lagi kita habiskan sedikit lagi. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat besar dari orang beriman dengan keimanan yang sempurna. Yang pertama sekali, hati dia gemetar bila disebut nama Allah. Yang kedua, iman dia bertambah bila dengar orang baca Quran. Kalau dia baca, dia dengar orang baca Quran. Yang ketiga, dia ni sentiasa menyerahkan diri dia kepada Allah. Buat apa-apa suruh dia. Bermula dengan nama Allah, berakhir dengan nama Allah juga. Peningkat semua lah. Cara dia ni adalah dengan amal sunnah. Sunnah ni ke dia sunnah ni? Tadi pun kita bincang tadi di Masjid Paya Rambai tadi. Dalam Mukhtasar Sahih Muslim. Bincang tentang hak Nabi sebut tentang disiplin masuk bilik air semasa buang air dan juga hal yang berkait dengan buang air kecil dengan buang air besar. Jadi ada orang kafir tanya Salman. Tanya dengan maksud mempersendakan. Dia kata Salman, dia kata nyala terjemah dalam bahasa mudah. Nabi mu ni kalau kita bahas kecek bahasa Kelantan, Nabi mu ni cara berok ajar juga di. Tu kalau kita nak terjemah mudah. Nak cara berok, lagu mana duduk, masuk bilik air kena baca ke apa, tak boleh kecek, semua ada disiplin. Nak berok pada disiplin, nak buang air besar pada disiplin. Gitu dia Nabi mu ni. Nak ayatnya benar remeh gitu pun aja. Tak okey, tak reti berok. Dia bukan masalah berok, cara nak boleh pala. Salman kata mana? Ajal. Dia bukan kata na'am, ajal. Ya. Nabi kami ni dia ajar semua perkara. Apa tu? Sebab Islam ni sempurna. Islam ni bukan semaya, tapi bukan semaya puasa saja. Dia adalah kehidupan. Hak tu dia ada huraian. Hadis tu ana rujuk dalam Al-Bahrul Muhit. Syarah Ethiopia. 38 jilid. Moga Muslim learning Kita buka Gemini dah. Cek GPT lah. Dia hura 3 muka surat tu. Dalam kitab ni, kita ayat dalam kitab ni bagaimana dia hura ayat ni. Dia ayat susah. Kita cek memang betul. Nak ayatnya hadirat mudah maklumat. Tapi kena semak lah. Ada juga tak betul. Ada juga tak betul. Tapi dia banyak membantu. Sangat banyak membantu. Sangat banyak membantu. Tapi kalau ada dia sebut tak betul, kita komplain, dia betul kan? Dia kakak tu lah. Ya, contoh adalah bukan kata betul kan ni. Setahu saya gini, dia kata itu satu pendapat saja. Tapi banyaklah hadirat. Banyak boleh membantu. Cepat kita buat hijau ni. Cepat tu. Misalnya kita nak cari maklumat hidup mana. Sila nyatakan maklumat ini berada dalam kitab. Kita orang mari teks Arab dia buat dalam kitab. Ni dalam Burdah Al-Busiri. Gini. Mari siap. Komplit. Itu kemudahan. Orang kata tak bahaya. Orang pun nipu. Lepas tu tak boleh gaul dengan orang. Dah ambil orang molek sudah.
Masalahnya kita tak boleh nak beza nipu dengan tidak tu. Rugilah lagu tu. Tak benar tu. Kena ada kemahiran. Tiga tu. Faedahnya, kesimpulan ni, dia disyariatkan bertawakal. Kita faham tawakal tu apa. Ni kalau tak faham tu, tawakal ke dia tawakal. Saat ni kita faham. Tawakal kepada Allah adalah sifat orang beriman. Bahkan ini dianggap puncak keimanan. Yang ketiga, iman bertambah dan berkurang. Bertambah iman dengan sebab melaksanakan amal-amal yang Allah suruh kita buat. Dan kita tinggal apa yang Allah larang. Dan iman kita jadi berkurangan bila kita buat maksiat. Itu jelas. Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, iman kepada Allah menuntut adanya tawakal kepada Allah. Kita faham konsep tawakal tadi. Sama-sama. Cuma larinya nak latihan saja. Latihan. Pernah ada latihan? Ini latihan bukan nak masuk biasa, latihan kehidupan. Sebab kita akan dapat, kita ada peperiksaan besar esok ni selepas mati. Waktu peperiksaan kecil latihan bulan ni dalam alam barzah tu. Waktu berparut dah katok. Ni hadirat dia tu tidak serupa cikgu jaga puasa. Salah dia katok. Sekolah ada gitu. Kalau sekolah buat lagu tu hadirat pecah kepala nak murid. Salah dia katok. Tahu tu. Tapi atas dunia ada. Kenapa tak boleh jawab soalan di alam barzah dipukul guna toko tu? Bertepik. Habis ke sebut dalam hadis. Tapi di dunia ada. Di hari akhirat tak boleh jawab di mahkamah Allah, dicap sebagai salah. Tepat je kalau kita buat salah, Tuhan tidak hukum dalam dunia. Apa kita? Sebenarnya Allah beri peluang kita baiki hidup kita di dunia. Kalau kita gagal baiki hidup kita di dunia, kita akan dapat masalah di alam barzah, alam perpindahan, dan paling berat sekali di akhirat. Sebab tu zaman ni zaman kita betul kehidupan kita. Itu sebenarnya. Kena ada usaha lah. Kena ada usaha. Sebab tu bagi anak, sebab gini anak sebut ni takut kita jadi rasa berat. Allah berat nak tawakal Tuhan. Tidak berat. Sebab apa? Amal sunnah. Dia akan marilah. Yang kelima, termasuk sifat orang mukmin iaitu khusyuk dan tunduk merendahkan diri pada Allah. Ini kena ada. Sebab tu kita dalam semaya nak sifat semaya Nabi, nak hayati. Apa tu? Nak suruh ada hubungan dengan Tuhan juga. Hak ni hadirat kalau jari-jari sekali ingat Tuhan. Berat hidup kita ni. Baik, yang ketiga, cuba tengok firman Allah dalam suratul Anfal ayat 4. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hak ni kita bincang dah dalam kaedah yang keberapa ni? Tu 50 kaedah berdasar pada Quran ni. Kita bincang dah ayat ni. Kita bincang dah. Wahai orang-orang, wahai nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, cukuplah Allah kepada engkau sebagai pelindung dan juga bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Cukup dah. Tak perlu dah kepada orang kafir. Tak ada sebut tawakal ni. Ni kita bincang panjang. Kaedah ke berapa tak ingat ni? Ni ayat ni. Cuba kita tengok sini. Bawah ni dia ada buat. Imam Ibnul Qayyim berkata, huraian Ibnul Qayyim terhadap ayat 64 suratul Anfal. Ayat ini bermaksud hanya Allah sahajalah yang mencukupkan engkau dan juga mencukupkan orang beriman yang menjadi pengikut engkau, yang ni para sahabat. Maknanya kita rasa cukup dah Tuhan untuk kita. Tak perlu dah kepada lain. Dari segi pengharapan, nak minta ke minta dengan Tuhan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam nak mempraktikkan hubungan dengan Tuhan, dia kata aku, kalau aku duduk atas unta, kayu cemetiah aku duduk pukul unta supaya pecuklah kayu dia ujung dia lembut dia pukul. Kalau jatuh aku tak akan minta tolong dengan orang. Selagi aku boleh buat sendiri, kecuali aku tak boleh buat. Apa tu? Sebab kalau kita boleh buat sendiri, kita tiba-tiba minta tolong dengan orang. Hidup ni banyak minta tolong dengan orang. Boleh buat dia pun minta tolong orang juga. Dia akan menjejaskan hubungan kita dengan Allah. Tu sahabat sebut begitu. Bukan sahabat saja. Ni kita boleh buat dia pun minta tolong orang juga. Tak boleh lah gitu orang Islam. Jadi kata Ibnul Qayyim, ayat ini bermaksud hanya Allah sahaja yang mencukupkanmu dan mencukupkan pengikutmu, yang ini para sahabat. Sehingga setelah itu kalian tidak perlu dah kepada sesiapa pun. Dari segi kebergantungan. Kita perlu pada manusia untuk hidup, tapi bukan bergantung pada mereka. Maka semakin seseorang itu ittiba', yakni mengikut sunnah Rasulullah, maka akan semakin besar pula kemuliaan, kecukupan dan pertolongan dari Allah. Inilah anak sebut tadi. Nak dapat ni kena ikut sunnah Nabi. Inilah anak maksud tadi. Poin besar ni.
Sebagaimana semakin seseorang itu mengikut sunnah Nabi SAW, maka semakin besar hidayah yang dia peroleh, semakin luas keberuntungan dia, dan semakin luas keselamatan dia. Asas dia tu dia ittiba' sunnah. Dalam apa-apa. Tak boleh nak buat pecah api ya. Nak pakai bismillah. Sekadar tak bunyi mulut, tak boleh nak buat gitu. Apa tak boleh tu? Benda tu berat tak? Sebab kita tidak biasakan. Tidak usah gitu ya. Masuk bilik air tak baca doa. Tubik bilik tu sedangkan benda tu yalah bobok kita ni kan. Siapa bilik buat tepi bilik air tak? Tidak gitu. Masuk bilik air semacam aluk tua tu. Nah. Banyak boleh pahala bilik air benar tu. Orang nak kira tu. Masalah tu ngepek. So bilik air semua. No. Jadi mana begitu. Anak nak sebut ni, anak cuba nak mempermudah ke. Jangan nampak payah sunnah ni. Sebab dia mudah. Dalam syarah Syama'il Muhammadiyah kita baca di klinik pakar Dr. Mukhtar tu, bicara tentang makanan Rasulullah. Bagaimana makan Rasulullah. Ta'am Rasulullah. Disebut dalam tu Abdul Razak Badar buat huraian. Menarik huraian dia. Dia sebut kenapa sahabat Nabi boleh ikut cara makan Nabi, boleh ikut cara pemakanan Nabi, dan dia boleh membiasakan diri makan makanan yang Nabi suka. Sehingga ada sahabat dia kata bila dia tahu Nabi suka makan ni, dia bukan kesukaan dia, bukan favourite dia lah, tapi dia usaha juga. Apa maksudnya? Dalam syarah tersebut, maksudnya Nabi ni dia buat sesuatu yang manusia boleh buat. Nabi tak buat sesuatu yang manusia tak boleh ikut. Jadi bila kata ittiba' sunnah, maka kita kena faham bahawa setiap perbuatan Nabi semuanya yang boleh diikuti oleh manusia dalam ruang lingkup sesuai dengan dia. Itulah. Kalau bab kehakiman, bab jadi panglima puan, kita tak terlibat tu, tak boleh nak buat lah. Tapi hak hidup, hak dalam ruang hidup kita, dalam skop kehidupan kita boleh buat. Sebab tu ana tengok jenayah paling besar bila ada seorang ustaz kata kita kena ikut ulama sebab amalan Nabi ni tinggi, tak padan dengan kita. Oh jahat tu hadirat tu. Orang paling huduh tu. Dia cuba nak menjarakkan kita dengan sunnah Nabi. Dia kata sunnah Nabi, zikir-zikir Nabi ni kata berat, kita tak nak ikut. Nabi ulama. Ada ustaz kecek gitu. Malah nak sebut kata-kata itu tapi kan bahaya ni. Hak Nabi tu paling mudahnya. Bahaya tu. Aku mana dia faham agama tu? Nabi kata, sedangkan sahabat Nabi bila buat semaya baca panjang sikit, Nabi kata yassiru wala tu'asiru. Apa dia baca panjang dalam semaya mu jadi tu imam. Buat di Masjid Quba kan ni nak cerita. Kawan ni klik pada pasir letih. Tiba-tiba baca panjang. Kawan tu mufarakah maya di belakang. Demi Allah aku nak report ke Nabi dia kata. Kan cerita dia report ke Nabi, Nabi panggil. Afattanu ya Mu'az, Nabi kata, wahai Mu'az, mu nak timbul fitnah ke? Apa mu duk baca panjangnya? Madinah tak apalah. Tu peringkat masyarakat lain. Di Kuba ni lain. Kapur ni lain. Baca pendek-pendek sudah lah. Dia baca panjang-panjang. Siapa kau itu farok kau gimana di belakang. Patut sebut demi Allah dia kata. Aku akan royak Nabi report. Maknanya Nabi tak sibui nampak susah. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan Islam ni benda mudah. Kalau kita susah kita tak buat tak apa. Misalnya mudah di semaya. Tapi kalau sakit, tak payah. Duduk, tidur boleh. Tak ada payah. Cuma lah ni isu yang paling besar nak membiasakan. Itu yang paling besar. Fokus. Tawak lagi. Baik. Cuba kita tengok lagi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat kerana ittiba' kepada Rasulullah. Dan menjadikan kesengsaraan dunia dan akhirat kerana khilaf kepada sunnah Rasulullah. Menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para pengikut beliau mendapatkan petunjuk, keamanan, keberuntungan, kemuliaan, kecukupan, rasa cukup. Dia panggil qanaah. Anak nak sebut sikitlah secara ringkas ni ada tajuk khusus. Dia rasa tak cukup dengan nikmat Tuhan ni bahaya. Walaupun kaya raya tak cukup lagi. Sebab tu kita tengok orang kaya pun menipu hari. Orang kaya pun penyangak paling besar. Apa tu? Dia rasa tak cukup. Kita ni 3,000 sebulan pun cukup dah. Gagak-gagak rejam bawa kita no. Boleh lepas. Cakap makan kambing lagi. Boleh lepas sikit. Apa tu cukup? Padahal gaji tak banyak pun. Tapi kalau orang ni bila hati tak cukup, dia jadi tak cukup.
Hafiz Ibn Hajar kata tak cukup tu lagu mana? Bila tak rasa tak cukup ni, dia boleh sama ada dalam bentuk rasa tak cukup menyebabkan hati tak tenang, ataupun tak cukup tu kerana Allah hina dia dengan suka berbelanja besar. Itu disebut oleh Hafiz Ibn Hajar. Kalau kita nak hurah kan, nak beli barang mahal, barang branded laku. Malah nak sebut, tapi nak sebut juga tu. Ingat semua, tu tahu apa. Kita kata air berat juga. Kita tahu lah orang ini. Tak tahu dia pelawak kedang. Anak kimuh dia royak. Pasu ni beli di Korea. Anak kata pasu sini tak ada kah? Ada. Saja. Tak depan rumah. Orang mari royak lalu. Apa? Nyakit lah tu. Nyakit ke dia? Nyakit pasu. Tak ada gambar tak ada. Kita nak berhati hidup dia. Suka, jenis suka barang-barang gitu. Habis piti kotor. Habis piti kotor. Ingat dulu dalam cerita kan? Beli kereta baru, beli steering baru. Ingatlah cerita tu. Tak ada faedah lah. Kadang-kadang sebab tu ulama kata kadang-kadang tidak cukup tu digambarkan dalam bentuk perasaan. Kadang-kadang tidak cukup tu kerana kesilapan mengurus diri. Semua tu merupakan orang panggil kehinaan daripada Allah di dunia. Tu kita tak sin. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Jadi orang yang ikut sunnah ni, insya-Allah Allah akan cukupkan dia. Cukup ni maknanya dia tak akan jadi hina di dunia. Biasa manusia kerana tak cukup dia akan jadi hina. Na'udzubillah min zalik. Baik. Sekarang ni kita nak tengok yang terakhirlah nak sebut, kita tak sempat nak baca semua. Kita tengok ayat ni apa hubungan dengan tajuk yang kita bincang. Hubungan antara ayat 64 ni suratul Anfal ni. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'min. Apa hubungan dengan tajuk yang kita bincang, tawakal. Baik, jika hanya Allah sahaja yang mampu, yang boleh mencukupkan hamba dia, maka wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saja seseorang hamba berpaling hati, yakni tidak bergantung kepada Allah, bahkan dia bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan Allah tidak akan bantu dia, Allah tidak akan jaga dia, bahkan Allah akan serah pada apa yang dia bergantung. Dia gantung ke orang, Allah serah dia, Allah serah pada orang tu. Mana Allah tak jaga dia. Kalau dia siasa ingat pada harta dia, hidup dia ni bergantung dengan harta dia, dia bergantung dengan nilai intelektual dia, bergantung dengan kepandaian dia. Siapa lupa Tuhan. Dia rasa dia hebat kerana dia pandai. Allah serah pada kepandaian dia, Allah tak jaga dia. Jadi lagu mana? Bila begitu hati-hatirat, anda ingat dulu. Dulu anda pernah ikut pernah pergilah. Masa tu tak ingat dia jauh apa. Ingat lagi. Nama apa ni? Orang panggil Pak Nilah Pacu panggil. Apa dia Nilah Pacu ni? Ayah Datuk ni Amar. Dia dulu ada kelas tafsir di madrasah dia dulu Pacu. Dia kata kalau Allah tak jaga kita hilang hifzullah. Allah tak jaga kita. Dia kata supaya kambing jaga kambing. Kambing, tuai kambing pun kambing juga. Jadi lagu mana aku? Selarah molek hidup. Enggak, tuai kambing pun kambing juga. Cuma biasanya kambing boy tu dah. Ni kambing kapuk, tapi kambing lah juga. Lepas tu lagu mana? Itu gambaran hina. Orang yang bergantung dengan diri dia, bergantung dengan harta dia, bergantung dengan akal dia, tak bergantung dengan Tuhan, dia akan jadi hina. Kadang-kadang dia tak rasa dia ni sudah kita kata bertopok dah kehinaan pada dia, tak terasa. Na'udzubillah min zalik. Minta perlindungan pada Allah. Orang nampak kehinaan dia tak nampak. Tu berat tu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man ta'allaqa syai'a wukila ilaih. Sesiapa yang bergantung pada sesuatu selain Allah, Allah serah sesuatu itulah jaga dia. Allah tak akan jaga dia. Daripada hadis ini dibuat kesimpulan bahawa wajib bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla kerana hal tersebut merupakan jenis ibadat yang paling besar. Bagaimana bertawakal? Ikut sunnah. Amal sunnah. Belajar dan amal sunnah. Sunnah ni apa dia? Kehidupan kita. Kehidupan kita. Tanya kat sepatah Nabi, buat lagu mana masa pakai baju? Ada dalam riwayat tu. Paling tidak Nabi kata barakallahu fi, Allah berkatilah baju ni. Tak ada sebut dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, dah tak ingat. Ni tak ada baca apa-apa, tak ada ingat apa. Lagu mana tu? Masuk bila air tak ada ingat apa, tak ada baca apa. Yang kedua, Allah akan memberi kecukupan
kepada orang yang bertawaf, jadi cukup. Ada setengah orang tu suami isteri 12,000 sebulan. Nak wui kamu tak ada biti. Pelik tu. Kakak dia ayat kanan. Bila dia balik raya nak klik semula ke negeri tempat dia kerja, dia minta duit yang kakak dia nak berminyak kereta. Kakak dia kata sekelami tu Ustaz Din 12,000 sebulan. Anak tak tahu dia rebuh duit ke mana. Banyak zaman tu, zaman dulu bukan zaman lain. Zaman lain ni pun banyak lagi 12,000 ni. Suruh royak lah. Tak cukup, pelik mati. Anak tanya kakak dia. Dia buat ke dia? Dia kata tak tahulah, tapi kat rumah dia tu semua dia beli barang dengan ansuran belaka. Nak kau tu dia beli. Dia tak ada dah. Dulu tak ada. Pakai beli. Akhir sekali dia hidup dia semua duk bayar ansuran. Tu kakak dia katalah, tak tahulah wallah. Tu nak yang beli. Anda kadang-kadang benda-benda gini bila kita baca kitab-kitab tazkiyatun nafs, talbisu iblis, kita jadi teringat. Bahaya ni tu. Mana pengurusan diri tu sudah tersasar jauh tu. Tak boleh gitu tu. Sampai jadi kita ni dia dalam istilah dia punya Ibnu Hajar, salah satu bentuk Allah nak menghina manusia, dia tak boleh beza antara fudlah dengan umdah. Biasa dengar ada istilah. Fudlah ni kita kata aksesori lah. Umdah ni hak asas. Dia tak erti tu fiqhul aulawiyah itu. Dia tak tahu hak ni kena dahulu ke hak ni tak ada lagi pun tak apa. Dia tak erti bagi lagu tu. Kadang-kadang dia pun habis duit pada aksesori, fudlah. Tapi umdah hak asas. Ibu bapa ni asas umdah tu. Tu bahaya tu. Bagus tu Ibn Hajar sebut. Ada jenis orang, dia gila ni punya banyak jenis. Dia gila taripung. Tukar semacam nak boleh. Tobiak baru tukar. Anak kata tak ada apa. Anak telefon anak 8 tahun. Punah pergi jatuh klik kuliah. Dah 3 hari tak ada. Orang ni beli 40,000 ni. Tak percaya lah bayar saja. Tak tahu berapa tahun. Berapa tahun? Siapa anak tu kata, lama tu. Kata, panjang umur lagi ni. Kali tak dia jatuh. 3 hari tak jumpa. Dia betul ada orang kata. Dia beki boleh guna pula. Tapi kita beli dah lain. Anak sebut ni, dia kalau dia dengar tak apa, payah tak kena mikir kita ni. Nak boleh tu kata ni. Saya kan? Tak ayat siapa? Ramah saya. Kalau dengar, kalau dengar live ni kata kakak. Tapi anak tak sebut nama. Siapa kita pun dengar. Anak bimbing takut jadi sebuah itulah. Dia tak faham. Fudlah dengan umdah. Aksesori ni benda yang tak ada pun tak apa. Umdah ni talih dia kena ada. Tiba-tiba hak tak ada, hak mesti kena ada. Dia tak cara. Ibu bapa dia tak. Kakak dia kata dia nak lebih duit baru dia beri ke mak dia. Ada anak jenis ni aja. Ibu bapa ni kena cadar khusus sebelum kita dia dulu. Nauzubillah min zalik. Bapa jadi lagu tu. Bagaimana? Kerana tidak ada hifzullah. Bapa tu tak ikut sunnah Nabi. InsyaAllah orang ikut sunnah Nabi tidak begitu. InsyaAllah. Yang keempat, menyelisihi Nabi SAW adalah sebab kita ni kalah dalam kehidupan dan hina dalam kehidupan. Menyelisihi. Kadang-kadang dia buat juga amalan tapi tak serupa dengan Nabi buat. Atau dia buat tapi dia tambah di atas Nabi buat. Seolah-olah tak puas hati lagi, tak cukup lagi dengan Nabi. Semua tu menyelisihi belaka. Tak boleh belaka tu. Bagaimana? Ibadat ni Nabi buat secemuk tu dia buat. Yang terakhirnya, nampaknya kena berhenti sekat tu. Bahan ini kita bincang semula lah. Jadi kesimpulan perbincangan pada pagi ni, walaupun tak habis lagi, kita boleh praktik lah. Mudah ya agama ni. Nak dapat, sekarang ni kita bincang ni dalam konteks teori, perbincangan secara lisan tentang tawakal. Lagu mana nak supaya kita boleh raih tawakal ni? Amal sunnah, insya-Allah. Amal sunnah. Apa dia Nabi kita buat. Okey, ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kalau ada persoalan boleh, kalau ada nak tanya. Sebab pengurusi kita tak ada ni. Tak ada dalam negeri. Okey, ada nak tanya apa? Dia pasal semua tu tangga molek tu. Kena bergantung tu. Okey, tak ada Okey, kalau tidak ada apa persoalan kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.